Okay guys, so sekarang kita masih lagi kat Jonker Walk and kita pergi dekat The Butter pula untuk try diorang punya croissant dengan cromboloni diorang. Dekat kedai ni pula, dekat Google review, ramai yang kata staff dia sangat-sangat rude dan ada juga yang cakap dia punya cromboloni dengan croissant dia ni kering. Betul ke? So jom kita tengok. Yang ini dia punya matcha cromboloni, katanya baked fresh daily pastry. Maksudnya hari-hari diorang buat baru ni. So dekat atas ni kita dah nampak ada beberapa krim. So kita tengok dekat dalam ni pun ada juga macam inti. So aku nak rasa ini ke yang orang kata kering and tasteless tu. Kita rasa dulu. So untuk dia punya matcha cromboloni ni, kalau kau tanya aku, dia punya cromboloni tu ada je touch of butter and dia punya dough dia tu rangup je dekat luar and lembut dekat dalam. So untuk for my taste, I think it's okay. Tak adalah bland. And untuk RM15 sebesar ini dan banyak betul lah dia punya krim dekat dalam dia tu, aku memang sangat puas hati. Untuk matcha cromboloni dia, I will give the rate dalam 8.7 per 10. Untuk set yang ini, pricing wise, aku berpuas hati. Punya klasik croissant dia dalam RM7. Lepas tu hot chocolate dia RM10. Sekali dengan tax RM18 sahaja. So masih lagi berpuas hati. So kita try rasa dulu. Mari kita patahkan hati dia. Okay, so untuk set yang ni aku memang sangat puas hati. Lagi-lagi I will give a shout out untuk dia punya hot chocolate dia sebab dia tak milky sangat. You will be expecting the chocolate taste dekat situ. Memang rich in flavour. Lepas tu dia punya croissant ni pun aku nak bagi shout out juga sebab dekat luar ni sangat-sangat rangup tapi dalam dia lembut weh. Dia punya buttery taste. Lepas tu ada sikit-sikit masin, ada sikit-sikit rasa macam melemak. Memang sedap. So kombinasi dua-dua ni, I will give it a perfect 10 out of 10. Aku tak ada complain langsung. As a whole untuk The Butter Cafe dekat Jonker Walk ni, aku rasa komen-komen dekat Google review yang negatif tu mungkin is to their taste and mungkin 1/100 lah sebab yang hari ni aku datang dia memang betul-betul perfect. Dia punya staff tak ada masalah, makanan dia sedap. So korang nak aku terjah mana pula next untuk tengok betul ke restoran tu worth the hype ataupun tidak. Jangan lupa follow.